Seorang wanita warga Vietnam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Jenayah 3 di Georgetown pada 27 Mac atas dua pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian seorang remaja lelaki dan mencederakan seorang lagi bulan lalu. Seri Rumah Nguyen Thi Kim Wah, 40 tahun, membuat pengakuan itu sejurus kedua-dua pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate Nadratun Naim Muhammad Saidi. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa memandu kereta Honda Jazz atas pengaruh minuman memabukkan hingga tidak berdaya mengawal kenderaan itu dengan sepatutnya sehingga menyebabkan kematian mangsa Thomas Cheng Kai Han, 18 tahun, di Jalan Jelutung kira-kira jam 9.48 malam pada 19 Februari lalu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 44-1-E Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2000 yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 10 tahun hingga 15 tahun dan denda tidak kurang RM50,000 atau tidak lebih RM100,000 jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, wanita itu dituduh atas kesalahan sama sehingga menyebabkan kecederaan seorang lagi bangsa, Ui Ki Heng, 18 tahun, di lokasi serta waktu yang sama. Pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 44-1A Akta sama yang membentukkan hukuman tidak kurang tempoh 7 atau maksimum 10 tahun dan denda minimum RM30,000 atau tidak lebih RM50,000 jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan dua penjamin warga tempatan serta memerintahkan pasportnya diserahkan kepada mahkamah selain lesen memandunya digantung sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 21 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen.